Lu masuk dalam kemah, lu ambil satu tin bia bagi saya, dia cakap. Yang seorang tu keluar, ambil lah dalam kemah tu. Kau nak buat apa ni, kita orang cakap. You orang diam lah, dia cakap. Dia ambil bia tu, dia pergi jalan kat band tu, dia macam simbah-simbah bia tu dekat band tu tau. Lepas tu dia cakap Cina lah, tak tahu apa dia cakap. Lepas tu dah habis semua, dia keliling band tu. Dia datang kat kita orang tanyalah. Kau cakap apa tadi, kita orang cakap. Saya cakap ini macam, kalau lu hantu, lu jangan kacau kita. Kita mau kerja. Lu kasih saya nombor, dia cakap. Kasih keluar ini band nombor, dia cakap. Kasih keluar. Okay, jom kita nak dengar cerita daripada Fred. Ini kisah dia. Tapi sebelum tu, siapa yang tengah menonton video ni macam biasa, jangan lupa korang like di atas, yang follow dan juga subscribe di bawah. Sebab Bilik Gelap Official banyak lagi kisah menarik yang dikongsikan oleh tentera Jembalang kita. Jom kita dengarkan kisah daripada Fred. Jangan cuba lari. Cerita ni berkenaan lama jugalah, dah dalam 20 tahun yang lepas lah. Tahu tak tiang telekom ataupun pencawang orang cakap tu, tahu tak? Tahu? Saya pernah lah ikut orang pasang pencawang tower tu kan. Tapi dalam hutan lah. Kita kerja dalam hutan tu, kadang-kadang kalau dah gaji tu, baru kita boleh keluar. Sebab nak beli barang kan, beli barang dapur, nak enjoy sikit lah. Nak jadikan cerita tu, ada satu hari dah gaji, kita orang keluar. Lepas tu time tu lambat balik lah. Saya fikir lambat balik, dalam pukul 12, 1 pagi kami balik kan. Kami dalam band tu ada 6 orang lah semua. Okay. Sebab jalan kampung masuk kampung, jalan pun bukannya elok sangat kan. Lepas tu tengah band berjalan tu, band tu tiba-tiba berhenti tau. Dia macam bagi hint lah. Lepas tu driver tu cakap, kenapa band ni berhenti? Dia cakap, nak on balik enjin tak dapat. Lepas tu dia cakap, kau orang semua tolong tolak band, dia cakap. Kita pun tolak lah. Tolak. Lepas tu nak dapat juga, dia berjalan. Teruskan perjalanan lah. Terus jalan. Nak jadikan cerita, tiba-tiba kita orang ni tak tahu. Yang driver ni dia tahulah sebab dia nampak dari cermin belakang kan. Ada satu makhluk tengah kejar band kita orang. Kita orang ni tak nampak, dia yang nampak sebab dia driver kan. Dia nampak dekat cermin tu makhluk rambut panjang, baju putih, tengah terbang kejar kita orang. Dia cakap, korang semua bangun, takkan nak tidur, dia cakap. Lepas tu, kenapa kita orang cakap, cuba tengok belakang, dia cakap. Pakat-pakat semua tengok belakang lah. Memang seram betul. Benda tu dia kejar dengan muka dia yang tak tahu nak cakap lah. Muka berkedut. Macam nenek tua, faham tak? Korang nampak semua ke? Ya. Kami yang kat belakang tu. Yang 5 orang tu. Dia kejar macam dia terbang tau. Tapi dia kejar, faham tak maksud saya? Faham. Jalan tu bukannya elok sebab dia kawasan hutan kan. Nak jadikan cerita lepas dia kejar tu, kita orang turun bukit tau. Kita orang jatuh dalam gaung. Jatuh dalam gaung. Time dah jatuh tu dah tak ada rasa takut dah. Lepas tu sebab kita orang jatuh, jadi benda tu dia stay dekat atas tau. Dia tengok kita orang dari atas. Kita orang ni tadi dah jatuh, dah tak ada rasa takut dah. Kita orang makilah dia. Okay. Maki beramai-ramai. Maki beramai-ramai. Kalau kau berani kau turun sini, kita orang cakap. And then lepas tu? Tak ada, dia nak turun, dia tengok dari atas lah, dia tengok je. Dia tak buat apa-apa, dia berdiri je dekat atas tu. Tengok kita orang jatuh kat gaung tu. Lama jugalah dia stay dalam 10 minit, dia orang tengok kita kan. Tapi tak ada apa-apa lah.
yang cedera tak ada, tapi band tu kena bayar lah. Agak-agak dalam pukul berapa tu, Fred? Dalam pukul 1 pagi lah saya fikir. Yang korang tadi, van korang terjatuh di gaung. Ya, Tepi. ya. Sebab kawasan hutan kan, berbukit-bukit. Mungkin dia cemas saya fikir. Sebab tu lah jatuh kan. Betul. Seram sebenarnya seram memanglah korang. Maki-maki tu dah maki berjemaah. Mau mula takut. Alah kena maki pula kat atas tu. Nasib baik atas tu tak maki korang pula. Nasib baik. Okey. Kalau ada maki balik, aku rasa 1 jam korang tak dapat gaji. Kena maki bertubi-tubi. Fred, tadi yang terbang tadi tu dia macam apa, nenek tadi Macam sesosok nenek lah. Muka berkedut. Tua lah, muka nampak tua lah. Boleh tahu tak, di antara 5 orang tu semuanya ada tak yang beragama Islam di situ? Atau Tak semuanya? Tak ada. Satu Chinese yang tribal tu. Lepas tu 3 Dayak, 2 India. Campur lah kat situ. Campur lah. Dan juga makian orang pun campur jugalah. Campur yang Chinese ni dia lancau-lancau macam tu dia cakap kan. Minta maaf lah korang. Aku tergelak lah. Korang faham dah 5 orang. Pelbagai bilang kaum, bangsa. Bila orang maki selalunya dia tak akan sebut bahasa Melayu. Dia akan ikut bahasa ibonda dia. Kalau Cina dia sebut macam tadi. Lancau lah. Betul. Astaghfirullahaladzim. Okey. Ya, India ni Okey. dia tak faham lah apa dia cakap. Apa dia maki dia tak faham lah. Kelakar pula kat sini. Aduh. Mati dia. Aduh. Okey. Bila dah, okey, tadi ada sebut dalam 5 minit dia dekat atas tu dah dimaki bertubi-tubi dan korang. Untuk dia menghilang tu macam mana, Fred? Dia lepas kita dah accident tu dia masih tengok kita orang lah. Lepas tu dalam masa 10 minit saya fikir kita orang dah maki-maki dia. Dia tiba-tiba macam dia tak terbang tau. Dia macam mana kita nak macam benda transparent, faham tak? Dia Transparent. Dia tiba-tiba macam dia kabur. Lepas tu terus hilang lah. Ada lagi tak kisah seram? Sebab kalau cerita kita masuk satu tempat tu, tempat dia macam-macam sejarah kat situ. Ada lagi tak yang nak diselitkan? Dekat kawasan pedalaman ni kan. Macam kami dah biasa lah sebab selalu tinggal pedalaman. Macam yang 3 orang ni tak biasa lah sebab dia yang 2 orang ni dia memang dari India, bukan India Malaysia, memang dari India. Oh. Memang dari India. Yang seorang ni Chinese lah, orang memang Chinese Malaysia lah. Yang 2 orang ni dari India, memang dari India. Sebab company yang dapat tender kerjaan bagi tender ni dekat company India ni tadi, faham tak? Sebab tu dia bawa rakyat dia masuk sini kerja macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Ni dia orang ni pun ada cerita juga, orang India ni. Apa Des? Dekat dia orang Nak dengar? tempat kita orang ni tempat pasang, tapi dia orang ada satu store tau. Satu store untuk kita ambil barang yang nak pasang tu. Dekat store ni tempat dia orang tinggal lah. Ramai juga dia orang dalam tu. Ada yang dah berkahwin, ada yang belum kan. Nak jadikan cerita, kawasan tu pun ada tower juga tapi dah siap. Yang apa ni, yang si India ni dia baru datang Malaysia tau. Dia baru datang Malaysia. Dia baru kahwin. Cun dia baru kahwin dalam masa 2 minggu lah dia dah kahwin kan. Dia terpaksa datang Malaysia lah sebab dia dah sign kontrak dia nak kerja kat sini, faham tak? Lepas tu dia datang ke sini kerja. Nak jadikan cerita,
dia dapat tahu yang isteri dia ni bermain kayu tiga lah. Macam-macam kita tengok cerita India ni kan. Dia orang ni sikit-sikit dia orang nak kill diri sendiri, faham tak? Diorang nak apa? Diorang nak ni? Dia nak tamatkan Racun. riwayat dia orang sendiri. Dia nak racun kan? Jadi dia ni dia dah tahu yang isteri dia ni main kayu tiga, dia peras lah. Okay. Dia peras lah. Lepas dia peras tu dia pergi naik tower tu tahu. Dia terjun dari tower tu. Astagfirullah. Betul. Itulah India punya, dia orang punya hati ni memang core lah. Keras lah dia punya hati ni. Faham. Dia tak fikir apa dah. Dia naik tower, dia terus terjun. Aduh, time tu memang seram lah tempat tu. Memang ni lah kan? Memang dia meninggal lah. Time tu banyak jabatan datang lah. Dia nak tengok kan. Polis tak payah sebut lah, memang datang lah polis. Yang lain-lain tu memang semua datang lah. Nak pasti kejadian dia macam mana. Dia mungkin dia kena tolak kawan dia ke ataupun macam mana kan. Tapi yang kita orang tengok ni memang dia sendirilah. Dia sendiri yang tamatkan riwayat dia. Tapi korang, mungkin saya boleh selitkan sikit, geng. Saya bukan nak menghukum satu bangsa ke apa. Tapi kebanyakannya memang sebegitu. Sebab kawan saya pun sama juga. Dia perempuan tau. Sampai kalau dia tak lari daripada minum racun. Sebab tu kalau kau tengok cerita-cerita India, kebanyakannya korang boleh tengok sendiri, mesti korang pernah nampak kan. Dia akan tamatkan riwayat dia akan minum racun, dia akan niha macam tadi sebut. Kebanyakan memang sebegitu. Saya boleh agak dah history dekat kawan saya. Tapi bila Fred cerita ni, dia frust dengan wife dia, kayu tiga, ada selingkuhan, and then dia naik tower tu, dia terjun. Selepas kejadian tu, macam mana pula berlakunya? Korang masih kan bekerja atau ada tempat-tempat tu dihantui dengan perkara mistik tak, bro? Ada lah. Lepas tu macam-macam kejadian pelik berlaku lah dekat store tu. Macam dia orang ni India, saya tak tahulah India Malaysia. Yang India apa? India dari India ni kan. Dia orang ni sikit-sikit dia orang akan makan kari, faham tak? Makan kari? Okay, normal. Makanan dia memang kari. Tak ayam kari, ikan kari. Sebaik kat perfume tak ada kat sini. Okay, betul? Lepas tu roti kalau kita panggil roti canai. Okay. Dia orang panggil lah apa, saya tak ingat lah. Pasta kat. Saya lupa lah. Okay. Lepas tu nak jadikan cerita time 3 pagi lah, 3 pagi. Prata. Orang dah tidur, semua dah tidur kan. Dah tidur. Bukan dengar. Salah seorang ni keluar. Dia nak kencing kan. Dia cium bau orang tengah masak kari. Ayam kari, faham tak? Dia fikir siapa pula masak pukul 3 pagi ni, dia cakap. Lepas tu dia panggil kawan dia ni tadi. Dia panggil kawan dia. Dia cakap, cuba kau cium, dia cakap. Ada bau masakan kari tak, dia cakap. Kawan dia pun cium-cium. Oh, adalah, dia cakap. Siapa tengah masak ya? Sebab dia orang ni jenis penakut tau. Orang India ni dia jenis penakut. Satu, dia takut dengan makhluk mistik. Kedua, dia takut dengan ular tau. Dua benda ni dia takut. Sebab kita orang ada walkie-talkie. Jadi kami yang lokal ni, kami kat depan tau. Dia orang kat belakang. Dia orang panggil lah kami yang kat depan ni. Brother, come here, dia cakap. Pasal ni kita orang cakap kan. We afraid, dia cakap. Dia takut lah.
Lepas tu kita orang jalan lah sebab kawasan store tu besar tau, dalam 50 meter lah. 50 meter panjang, 50 meter lebar. Kita orang jalan. Sebelum kita orang sampai kat situ kan, kita orang dengar dia yang 2 orang ni menjerit tau. Ama dia cakap. Lepas tu tengok terus lari pergi dekat kita orang lah. Apa pasal? Kita orang cakap. We look this dead people come cooking dia cakap. Dia nampak yang dah meninggal tu tadi datang memasak dia cakap. Udah kita orang cakap, kita orang dah nak separuh jalan dah ni. Nak pergi ke tak? Nak tengok ke tak? Macam tu, faham tak? Okey. Lepas tu makin dekat cium bau kari lah. Mana kita orang nak datang. Terus Tapi memang balik lah. Fred memang bawa, korang semua ni membawa bau kari tu. Ya. Kami orang memang cium bau kari tu. Yang India 2 orang ni, dia bukan cium lagi, dia nampak. Mula-mula dia cium, lepas tu dia nampak. Nak jadikan cerita, dia punya tempat masak tu bertentangan dengan pos security tau. Pos security tu pula dijaga oleh, kalau kita cakap Gurkha Army ni dia dari orang Nepal tau. Nepal ni dia tak pandai cakap India. Dia cakap Hindi, faham tak? Jadi dia dekat pos kat atas tu tadi, dia dah nampak dah. Sebab pos dia tinggi, dia dah nampak dah sebenarnya. Dia dah nampak yang si meninggal ni tadi tengah masak, faham tak? Dia panggil 2 orang India ni tadi. Dia cakap Hindi, tapi yang 2 orang India ni tak faham apa yang orang Gurkha tu cakap. Okey, faham. Aduh, masalah lah korang Orang Nepal nak beritahu orang India tu. Tu jadi macam bahasa itik dengan apa ni? Dengan angsa tu. Dia dah nampak dulu rupanya. Dia sebab pos dia tinggi, dia nampak. Dia pos tinggi, dia boleh nampak satu kawasan tu, faham tak? Seluruh kawasan tu dia boleh nampak sebab dia yang jadi security. Dia panggil yang 2 orang ni tadi. Panggil cakap Hindi. Yang 2 orang ni tak faham apa dia cakap. Sebab dia orang pakai bahasa Tamil tau, yang India ni. Yang Gurkha Army ni dia pakai bahasa Hindi. Dia kat India pun kita orang tanya lah, korang kat India bahasa memang lain ke? Dia cakap memang lain, dia cakap. Kalau belah utara tu banyak Hindi, dia cakap. Macam kita tengok Shah Rukh Khan lah, faham tak? Yang belah selatan ni geng-geng Rajinikan, macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu ada lagi cerita lepas yang dah meninggal ni tadi kan. Ingat tak cerita band tu tadi? Okey, van yang jatuh ke gaung tu. Okey. Lepas dah dibaik polis semua, simpan dalam store lah. Lepas tu band tu tiba-tiba tengah malam ni, tiba-tiba boleh start dengan sendiri enjin. Kunci tak ada kat sana. Kunci tak ada kat sana. Kalau start enjin dah tentulah nanti kalau dah buka enjin dah tentulah lampu boleh terbuka kan, lampu depan tu. Lampu van tu kan. Cun-cun lampu van tu pula menghala dekat kami yang lokal ni pula, dekat kemah kami yang lokal ni, faham tak? Tengah-tengah tidur dengar bunyi enjin, dengan lampu kita orang angkat lah, bangun dari tidur. Api lampu apa ni kita orang cakap kan. Lepas tu seorang keluar. Lepas dia keluar, dia masuk balik dekat kemah. Kenapa? Ben tu dia lampu tu buka lah, dia cakap. Enjin pun terbuka. Lepas tu yang driver Chinese ni tadi, ini mas, kunci ada sama saya mas, dia cakap. Kau biar betul, kita orang cakap. Lepas tu pakat-pakat keluar, memang betul lah. Enjin tu tengah on kan, tengah tu lah. Cuma Tengah dia tak hidup. bergerak. Tengah hidup, cuma dia tak bergerak. Tapi kami ramai-ramai lah.
dalam tu ramai, termasuk yang dekat belakang tu tadi, geng-geng India, Nepal ni tadi kan. Semua nampak lah time tu. Sebab dah ramai-ramai tengok, tak ada rasa takut. Kita orang sambil isap rokok lah, kita orang tengok. Yang Cina-nya tadi dia punya, dia ni kaki nombor. Kaki nombor. Okey. Aduh, kalau Cina ni muncul habis. Okey, kaki nombor. Kenapa? Apa yang berlaku dengan dia? Dia kaki nombor. Kita orang ni adalah yang jenis-jenis minum minuman keras ni, faham tak? Faham lah. Okey. Dia panggil yang seorang tu, lu masuk dalam kemah, lu ambil satu tin bia bagi saya, dia cakap. Yang seorang tu keluar, ambil lah dalam kemah tu. Kau nak buat apa ni, kita orang cakap. You orang diam lah, dia cakap. Dia ambil bia tu, dia pergi jalan kat band tu, dia macam simbah-simbah bia tu dekat band tu tau. Lepas tu dia cakap Cina lah, tak tahu apa dia cakap. Lepas tu dah habis semua, dia keliling band tu. Dia datang kat kita orang tanyalah. Kau cakap apa tadi, kita cakap. Saya cakap ini macam, kalau lu hantu, lu jangan kacau kita mau kerja. Lu kasih saya nombor, dia cakap. Kasih keluar ini band nombor, dia cakap. Kasih keluar. Lah ke Cina. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah korang. Nombor dia mintanya. Betul. Dia kasih siramnya van tu dengan beer tu, dengan air tu. Sebut ke apa tak tahulah. Lepas tu dia panggil India tu tadi tau. Dia panggil India tu, suruh cakap India lah kat band tu. Mungkin si arwah ni faham tak? Lepas tu India tu cakap lah, apa dia cakap kita tak faham. Mungkin dia suruh nombor band tu keluar ke apa kan. Lepas tu dia, yang Cina ni, dia ada bawa apa tahu tak, colok. Okey. Colok tu. Lepas tu dia tanam dekat tanah lah, tapi berdekatan dengan band. Lepas tu dah tak jadi apa-apa lah, dah habis lah cerita macam tu kan. Dah tak ada cerita apa. Lepas tu sehari selepas saya fikir ada jualan nombor tiket Boyko tu. Dia belilah. Dia beli nombor band tu RM50. Zup, memang masuk first prize time tu. Alah. Dia kena. Dia kena satu nombor 2005, jadi dia kena 125,000. Dia kena 125,000. Lepas tu tadi happy lah. Dia dah kena. Dia sponsor lah kita orang ni tadi. Makan-makan, minum-minum kan. Dia dah kena. Lepas tu lepas 3 hari tu dia ada mimpi tau. Dia mimpi yang India ni datang dekat dia, yang dah meninggal tu. India tu cakap, aku dah bagi kau nombor, kenapa kau tak ingat aku? Dia cakap, yang India tu cakap. Lepas tu yang Cina ni tadi, lepas India datang dari dekat dia dalam mimpi tu kan, dia sakit tau. Dia sakit. Lepas tu dia macam dah tak betul lah. Dia dah tak betul. Lepas dia dah tak betul tu, company paksa buang dia dari kerja lah. Sebab dia dah tak betul. Berapa umur dia agak-agak Fred waktu tu? Yang mana? Yang Chinese tu kan? Chinese tu 50 lebih saya fikir time tu. Alah, nak tengok bola kan dengan set jam. Ya. Sabarlah. Kita tak habis lagi cerita pasal nombor tu. Okey. Ya. Okay, orang nak tengok bola ni, geng, dia set jam. Kalau kau tengok sekarang ni, telefon dia tengah berbunyi. Hantu India tu masuk dalam mimpi dia. Dia cakap kau tak ingatkan aku pun, sebab aku yang nak bagi nombor tu kan, macam tu lah. Betul. Dan selepas itu dia akan jadi macam kurang waras sampai sakit sampai diberhentikan kerja. Wih, dahsyat lah Fred, kerja dia punya ni, ujian dia. Itulah.
sebab dia kena time tu kan, dia bawa kita orang makan. QQ dekat kawasan tu lah. Lepas tu ada minum-minum. Itu yang apa ni, geng-geng India ni cakap dengan dia. Sebab time tu band tu apa, enjin dia dah pasang sendiri. Dia minta kan dia minta, faham tak? Lepas tu dia dah kena, dia tak ingat yang dah meninggal ni. Cuba si India ni, orang-orang India ni cerita lah. Kalau saya orang, dia cakap kalau dah kena macam tu, bagi makan-makan sikit lah dekat band tu. Dia cakap. Tapi yang Chinese ni dia tak faham, dia tak tahu benda macam tu. Dia kena memang banyak lah, 100,000 lebih. Lepas tu dia tak waras lah. Semuanya dengan bantuan tu. Okey, korang semua, setiap bangsa ada kepercayaan masing-masing, geng. Okey, macam tadi lah. Okey. Dan akhirnya dia berhenti. Pejam celik. Lepas tu Fred berhenti juga ke kat situ? Saya lama juga dekat situ. Lepas saya dah ikut dia orang pasang tower tu kan. Saya dah tak nak kerja tower, dah tak nak pasang tower dalam hutan sebab dah kena kejar dengan makhluk yang tu, ingat tak? Yang korang maki dia tu? Yang kami maki tu. Saya kerja jagalah dengan Nepal tu, saya kerja jaga lepas tu. Kerja security lah. Yang Nepal tu jaga bahagian belakang, saya jaga bahagian depan. Sebab belakang tu bahagian sungai, takut orang datang dengan sampan ke apa, kita tak tahu kan. Betul. Saya jaga depan gate ni, macam tu lah. Itulah kisah si peminta nombor ni. Dahsyatlah kisah dia kan. Memang dahsyat. Terima kasih yang kongsi rezeki korang sehingga sekarang ni ada 428 mata memandang, mendengar cerita daripada Abang Fred kita ni. Orang Sarawak. Semalam dia kongsikan satu pengalaman. Hari ni pun dia kongsikan juga kisah dia. Dan kali ni dia luar daripada kotak kita. Memang ada unsur-unsur ketawa jenaka dekat situ kan. Melibatkan adalah yang diselitkan tadi. Tapi ada yang komen tadi, seram. Sebenarnya seram. Cerita ni sebenarnya Fred. Ada filem siapa tu? Shazzy Sam yang minta nombor tu. Ingat tak? Ngangkung. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Cuma dia orang okey lagi, yang ni tak waras dah. Sampai tak waras. Tu nombor punya pasal lah tu. Abang risau ni sekarang ni. Kalaulah Fred cerita ni sampai 3 lebih kan, tak dapat tengok bola kan, takut Fred pula tak waras. Nampak ni? Hari ni game apa Fred? Saya tak tahu sangat pasal bola ni. Game apa hari ni? Pukul 3 ni? Spanyol dengan Belgium nanti. Okey. Hang korang komen lah kat bawah sambil-sambil tu. Lepas ni. Okey, sebelum kita nak turun ataupun nak dengar cerita pasal pengajaran hujung-hujung, saya nak bagi satu soalan bonus lah. Ni just tanya saja, okey? Okey, Fred orang Sarawak. Ya. Okey, Fred orang Sarawak. Masih ada lagi tak orang Sarawak kat sana yang tiada lagi bekalan elektrik? Ni abang tanya je. Ada lagi ke? Saya fikir ada tu adalah, tapi sedikit lah, tak macam dahulu. Ada tu adalah, macam sebab sekarang dah banyak ladang sawit kan. Ladang sawit ni lah yang tolong supply bekalan elektrik dekat dia orang tu. Pakai generator lah, Kalau yang tiang elektrik tu memang tak ada lah. Kuasa-kuasa hulu ni memang tak ada lah. Faham. Jangan kata elektrik, kadang-kadang air bersih pun tak ada tau. Yang hulu-hulu ni. Memang ada. Ini politik punya cerita lah. Kalau dah korupsi tu, korupsi lah dia. Betul. Saya kadang-kadang korang semua kan, minta maaf saya tercerita sikit pasal ni kan. Kesian tak ada elektrik. Ya betul korang. Kadang-kadang pasal air pun tak ada. Yang berdalaman tu lagi teruk. Sampai saya macam tertanya-tanya juga dulu kan, sebab dekat Sarawak ni yang kita dapat tahu banyak menyebabkan kematian dekat sungai di Baham kan. Betul. Kan di Baham, sebab orang terpaksa kena mandi kat situ kan, terpaksa berurusan dengan sungai. Kalau ada air paip rasa tak ada dah orang kat situ. Kalau cerita bab buaya ni,
Kalau kami Iban lah, sebab kita Iban, kita tak boleh kacau dia. Dia tak boleh, dia takkan kacau kita. Lagi satu, sebelum kita turun ke sungai tu, kita mesti pastikan yang kita makan dululah, makan atau minum, supaya kita tak kempunan, faham tak? Kalau kita kempunan, si buaya ni dia boleh cium bau kita kempunan tau. Itu yang dia nak kacau kita tu. Itu pertama, kalau dia kacau kita. Kedua, kalau dia kacau kita, keturunan kita ni tadi memang dah kacau dia dulu. Memang dah bunuh dia orang dulu. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kita makan daging dia, dia boleh tahu bau tu. Itu yang dia kacau tu. Kalau ni punca tiga punca di Sarawak lah. Kenapa orang buaya makan orang? Itulah punca dia. Tiga ni lah punca dia. Sebab Macam dendam lah ada komen kat bawah tu. Dia dendam, betul. Dia macam dendam. Pertama tu, yang penting tu kita mesti turun. Kalau nak turun sungai, kita jangan kempunan lah. Makan dulu lah. Makan, minum air dulu kan. Lepas tu kalau ada sampai dekat air nanti, mulut jangan celupar. Macam tu lah. Sebab ingat tak yang siapa pernah masuk dekat TV3 dulu, rancangan dia tu. Steve dia punya nama, yang kena ekor ikan pari-pari tu. Pari tu. Okey. Ingat tak Steve tu? Crocodile Hunter tu. Okey, tahu. Dulu kat Kan dia TV3 tu ada. betul. Kan dia pernah datang kat Sarawak dulu. Ya, dia pernah datang kat Sarawak dulu. Itu yang dia cakap, buaya kat Sarawak ni lain daripada buaya seluruh dunia, dia cakap. Dia sendiri cakap. Sebab dia tengok mata buaya tu. Itu yang dia cakap, lain daripada yang lain. Itulah buaya kat Sarawak ni. Itu yang saya cakap tadi. Saya selalu layan dekat WTT. Mungkin korang bersama dengan saya kot. Yang sama berkomen kat bawah. Saya selalu tengok WTT yang orang Chinese tu, yang duduk kat Sarawak tu, yang dia cari buaya tu. Dengan orang-orang Iban tu. Dia tangkap buaya, lepas tu dia jual tu. Yang dia potong-potong tu. Itu ada lesen tu, bro. Ada lesen tu. Ya, dia ada lesen kan? Ada lesen bunuh buaya tu. Dia Ada jual lesen. sekali. Ada lesen, lepas tu dia bunuh, dia jual lah, macam tu lah. Kalau yang tak ada lesen ni, ada banyak. Memang ada banyak yang tak ada lesen. Yalah. Itu yang sampai kena tangkap tu. Dia orang ni, Chinese ni, dia suka daging buaya. Lagi satu, alat sulit buaya tu, dia orang suka tu. Ya, betul. Untuk tenaga batin, dia orang cakap. Alat sulit buaya tu, dia orang simpan dalam arak tau. Yes. Bukan dia orang jemur ke? Yalah, keringkan dulu. Lepas tu dia orang simpan dalam arak. Lepas tu dia orang minum lah. Minum sikit. Supaya tenaga batin kuat lah. Macam tu lah. Macam kita ni tak nak lah makan benda macam tu. Yalah. Okey, geng, korang semua minta maaf lah kita cerita sikit pasal buaya kan. Sebab kebetulan Fred kita ni orang Sarawak. Okey, saya nak beritahu siapa-siapa yang tengah menonton sekarang ni di YT ke di live ni sekarang. Sekiranya kalau korang orang Sarawak dekat bawah, okey, mungkin korang ada cerita berkenaan dengan buaya melibatkan mistik-mistik seram. Next time korang naik kotak, cabar diri gitu naik kotak, kongsikan. Kita semua nak mendengar. Okey, Fred, kita dah hujung-hujung ni, bro. Ya, Berikan betul. pengajaran sikit. Pengajaran dekat sini, jangan beli nombor. Jangan berjudi. Okey, lagi. Jangan kacau buaya lah, maksudnya. Sama-sama hormat, faham tak? Kedua, yang last ni, kalau kita datang tempat orang tu, kita hormatlah budaya orang. Kira macam tu lah. Itu yang betul kan. Ya. Okey, dah lah bro. Nak tengok bola dah nanti.
Okey, sebab ada yang komen kat bawah tu, Fred, player sekarang tengah melangkah ke Padang. Okey. Ya, betul. Okey. Terima kasih Fred. InsyaAllah kita akan jumpa Okey. lagi. Korang boleh tonton cerita Fred nanti di YT yang sebelum-sebelum ni. Kita jumpa lagi. Morning bro. Okey. Boleh, terima kasih. Sama-sama. Itu dia daripada Fred.